Weh, kalau berat badan kau dah lebih, kau kena hati-hati. Kenapa kau kena hati-hati? Sebab kalau kau nak apply medical card, kau mungkin akan kena buat medical check up dulu tau. Kenapa jadi macam ni? Okay, mari aku explain. Yang pertama, bila berat badan lebih, risiko penyakit pun akan naik. Takaful, dia tak akan main lulus je. Dia akan cek dulu sama ada kau ada masalah macam darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi. Sebab kalau ada penyakit ni, kemungkinan besar kau akan kena buat medical check up. So, apa akan jadi lepas buat medical check up? Yang pertama, kau mungkin akan kena bayar lebih sikit. Iaitu kita panggil loading. Sebab risiko kau tinggi. Yang kedua, ada penyakit yang medical card kau takkan cover. Contohnya, kalau kau ada hypertension, darah tinggi, dia takkan cover lah kau punya darah tinggi ataupun komplikasi darah tinggi tu. Yang ketiga ni paling teruk lah. Yang ketiga ni, dia akan reject kau dia akan reject kau terus. So, apa yang kau boleh buat? Kalau berat kau makin naik, aku rasa baik kau apply awal-awal lah medical card. Sebab kalau belum ada penyakit, senang nak lulus. Kalau dah ada, kau jangan risaulah. Masih boleh try lagi. Contohnya macam pesakit yang ada darah tinggi, masih lagi boleh apply medical card, cuma dia takkan cover lah untuk darah tinggi tu. Okay, so kau nak tahu sama ada kau layak ke tidak, kau komen ataupun kau DM aku sekarang. Jangan tunggu sampai sakit baru nak cari medical card. Waktu tu memang medical card pun say bye-bye.